Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali ke channel Malaysia Road CCTV. Apa khabar semua? Baik? Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, jadikan video dashcam hari ini sebagai pengajaran bagi kita semua, okey? Kejadian pertama, kita mulakan dengan kes keluar simpang. Kali ni, titik buta, blind spot jadi punca utama kereta jenis Pro 2 Alza dan abang rider kita ni bertembung. Masing-masing tak perasan kehadiran satu sama lain. Nasihat Min simple je. Hati-hati ketika keluar simpang. Untuk rider-rider di luar sana, hati-hati bila di kawasan simpang. Kadang bukan kereta je yang tiba keluar simpang. Orang pun kadang lalu kat tengah jalan jam tu. Okey? Kejadian seterusnya, korang perhatikan gelagat 4x4 dengan Azia kat depan ni. Min rasa Azia ni jenis tak puas hati sebab 4x4 tu potong jalan dia tadi. Azia blok tak bagi masuk parking. Yang 4x4 pula jenis hati kering, macam tak kisah je kalau terlanggar. Korang tengok apa yang berlaku. What the fuck are you doing? What are you doing, dude? Oh my god. Jesus fucking Christ. Oh my god. Yo. Whew. What a dumbass. Yo. What the fuck are you doing, dude? What the fuck is wrong with you? Yang ini pula kes microsleep. Zaman sekarang ni ramai yang hidup penuh komitmen sampai terpaksa buat 2 kerja demi kelangsungan hidup. Tapi ingat guys, kalau badan dah terlalu penat, tolonglah jangan paksa diri untuk memandu. Moga dipermudahkan segala urusan. 山路山梁，两个每海浪。我后边个浪里面，整个大海面这个独立拍的这个海浪山梁。大概拖个拖东西，特别晚点。 Kejadian seterusnya, video ni satu pengajaran untuk kita semua. Bila kita berhenti di belakang lori, pastikan jarak kenderaan kita jauh dan selamat. Korang tengok rakaman ni. Tiba-tiba je lori tu undur. Nasib baik sempat elak. Kalau tak, memang hancur kereta owner DC.
Betul-betul cari penyakit kereta beza ni. Sampai sekarang, ramai lagi yang masih tak tahu betapa besarnya titik buta atau blind spot pada pemandu lori. Video ni memang khas untuk orang yang masih tak tahu pasal benda ni, terutamanya pemandu wanita dan pemegang lesen P. Seterusnya, yang ni kes mabuk ke atau penangan dadah piu-piu lagi? Jarang sangat jumpa pemandu mabuk arak siang hari ni. Piu-piu kot. Korang tengoklah sendiri cara dia memandu tu. Meliuk lentuk macam ular sawa hilang arah. Bahaya betul spesies khayal kat atas jalan raya ni. Seterusnya, nak lari daripada sekatan jalan raya, SJR. Aku pula yang tak bersalah ni jadi mangsa kena langgar. Yang peliknya, abang polis kat situ boleh buat-buat tak tahu je. Siap cakap kat kita suruh pergi kejar, pastikan ambil nombor dan hantar dekat JPG. Hei, dah alang-alang kat situ, kenapa tak tahan terus? Korang tengok sendiri apa yang berlaku. Dia sudah mabuk. Dekat pusat saya negara. Okey. Ambil nombor dia. Ambil nombor dia, Bang. Ambil nombor dia buat rekod. Mana? Bagi ni. Yang ni, kes rider langgar lampu merah. Bila dah jadi macam ni, nak menyesal pun dah tak berguna. Sakit dapat, motor pun hancur. Inilah akibatnya kalau tukar haluan last minute. Kereta punya pasal, abang rider pula yang jadi mangsa keadaan. Nasihat Min, jangan tukar haluan last minute kalau kawasan itu berisiko. Perhatikan apa yang berlaku. Bila selalu teringat macam semalam tidur rumah mak. So saya pergi ke bilik ayah saya tu. Saya buka laci dia. Saya tengok dia ada buku-buku. Saya suka baca kan. Baca dia banyak buku-buku dia. Lepas tu dia punya doping. Min dah kata jangan duduk rapat sangat dengan lori. Korang tengok sendiri apa yang berlaku dalam klip ni. Semuanya kembali bersama dengan kesihatan di Ketua Malaysia. Yang ni pula, kes rider dengan rider pula bertembung. Min rasa kes blind spot kot. Salah seorang mungkin tak perasan ada motor lain datang dari laluan utama. Moga dipermudahkan segala urusan.
Ke mana kalut sangat tu bang? Dah terang-terang nampak kereta tengah laju dekat laluan utama. Tetap juga dia lalu. Tak pasal-pasal kena hentam. Nasib baik tak laju sangat. Kalau tak melambung tinggi. Panjang umur abang ni. Tengah syok santai berhenti dekat lampu merah. Nasib baik dia dah mula gerak jalan bila lampu hijau. Sekelip mata je lepas tu, ada kereta hilang kawalan datang dari arah tepi nak rempuh laluan tu. Memang beza beberapa saat je. Kalau tak tahulah apa jadi. Lagi kes tukar haluan last minute. Abang rider juga yang tak pasal-pasal jadi mangsa keadaan. Nasihat Min, kalau korang dah terlajak laluan tu, jalan terus je lah. Jangan dipaksa-paksa juga nak membelok. Biar kita lambat sikit pusing balik, asalkan tak menyusahkan orang lain. Yang ni sah-sah jenis baru dapat lesen atau pemegang lesen P. Nasib baik owner dashcam alert dan cepat bertindak. Peringatan buat semua. Hati-hati guys ketika memandu. Sentiasa alert dengan keadaan sekeliling. Tengah jalan. Tengah syok santai memandu, tiba-tiba je dia potong masuk tukar lorong mengejut. Memang jenis tak tengok cermin sisi ke apa sebelum menapak masuk lorong orang lain ni. Korang tengok apa yang berlaku. Yang ni mesti sejenis tak reti nak jaga jarak ketika memandu di lebuh raya. Dah tahu jalan tengah laju, tetap juga nak ekor rapat-rapat dengan kenderaan depan. Bila break sikit memang berlanggar lah jadinya. Pengajaran untuk kita semua. Dengan dipping sauce sukia memang confirm kenyang sampai malam. Let's go. First, kita perlukan udang, tambah sedikit minyak, garam. Nak bagi simple tapi sedap, kita perlukan onje, seasoning. Dalam tu ada rosemary, thyme dan campuran herbs lain. So tak perlu bazir duit beli banyak-banyak seasoning dah. Dengan rempah ni kita udang, dah cukup. Daun bagi sepati yang kita boleh masak atas pan. Bila dah naik bau, kalau cantik golden brown macam ni, boleh angkat dan asingkan. Untuk dipping sauce, tambah cili padi hijau, bawang putih, daun bawang, sos bijian, cili oil favorite korang, dan daun tumbak. Kacau-kacau dan siap sos dipping ala sukia kita. Dan kita boleh double fire, sedap makan dipping sauce tu, tapis dan angkat dan boleh tambah apa-apa sayur favorite korang. Macam aku letak carrot dan